Everyone. Okay, sekarang dah 31 minit aku duduk jalan kaki teman si Adina. Sebab dia ada, minggu ni dia ada MSSD punya perentas desa. So to find time lah. So sekarang ni cerita dia nak find time. Nak find time is something yang memang susah. So macam yang aku selalu cakap, if you don't have time, you have to create. Asyik. Jauh sikit. Macam tadi, how that we create time. Hari ni dia tuition, and dia habis tuition pukul 9.10. And kebetulan hari ni I was on leave sebab anak aku tak sihat, wife aku tak sihat apa semua. So I have time. And to tell you the truth, aku dah lama tak walking. Aku banyak buat strength training. All this while aku banyak buat home workout yang kettlebell dengan resistance band lah. Okay, just to recap balik, how to find time. Okay, cerita dia how to find time macam tadi. Kita orang memang purposely target at least half an hour. Ni pun dah terlebih ni. Dah 32 minutes, tapi tak kisahlah. The idea is for you to find available time and tempat mana yang korang rasa yang korang boleh buat. Macam aku bersyukur 33 minit ni, 33 minit stop dulu. Fat Burning punya mood dia dah stop end workout. Okay, just nak bagi tahu yang time is something yang you have to create. Opportunity is something that you have to create. And memang betul, katalah susah nak dapat, but you have to sacrifice lah. Macam tadi, purposely teman Adina sebab kan nak bagi dia punya training lah. Sebab MSSS peringkat negeri punya merentah desa. Just to recap balik, Adina dia ada MSSS merentah desa peringkat negeri. So dia punya pertandingan Sabtu ni. And untuk aku membantu dia, this is how that I can help by providing support lah. Macam okay, last minute punya training lah, consider ni. Dia dapat half an hour pun dah okay. So tadi berapa kilometer dapat? 2 kilometer, 2 kilo, 3 kilo. Dapat 3 kilometer. Sebab nanti dia punya merentah desa 5 kilometer kan. 5 kilometer punya principal. So it should work lah. And sama juga macam kalau kata if you want to work out, memang faham susah and how to find time, just spend 30 minutes sahaja. 30 minutes sebelum korang tidur. Macam aku taman berdekatan ni memang ada dekat rumah. Dan rumah aku lorong belakang. And I believe rumah korang pun mesti ada taman. If let's say you live in apartment, lagi better ada gym apa semua kan. So use this as an opportunity untuk korang move around lah, berpeluh. Macam yang landed macam kita orang ada taman macam ni lah. And kebetulan dekat. Tapi watch out kalau kata ada anjing apa benda lah. Tapi kat sini kejiranan sini okey, tak ada anjing apa semua. And I felt safe lah. And well lit, lampu semua cerah. So tak ada isu. Kawasan pun bersih. Tengok kat sana apa semua. Boleh kata comfortable lah. Comfortable untuk kita beriadah. Tengok ni lah, tak peluh lah ni. Tengok kalau kata tak nampak kan. So itu one of the ways. Macam sebelum ni, how that I did my walking session pagi-pagi selepas subuh, aku akan duduk pusing-pusing kat sini lah half an hour. So you guys can do so. Find time, create the opportunity, create the window. Mesti korang boleh punya. Kalau kata tak boleh, depan-depan rumah tu pun jalan pergi petang, mundar mandi pergi balik. Jadi dapat half an hour pun dah should be okay. So itulah, aku pun dah nak balik dah. Sebab perjanjian dia nak balik pukul 10. Sekarang 10:08. Assalamualaikum, nanti kita jumpa di video seterusnya.